Penjawat awam yang dijangka terkesan akibat kesesakan trafik sempena sidang kemuncak ASEAN hujung bulan ini disaran untuk memohon pelaksanaan bekerja dari rumah BDR. Jabatan Perkhidmatan Awam memaklumkan dasar BDR bagi pegawai awam akan terus dilaksanakan secara fleksibel tertakluk kepada peraturan yang sedang berkuat kuasa. JPA memaklumkan dasar BDR yang diperuntukkan melalui Perkeliling Perkhidmatan Sumber Manusia MyPPSM bertujuan mewujudkan keseimbangan antara keperluan agensi dalam memastikan kesinambungan tugas serta keperluan kebajikan warga kerja dari segi kesejahteraan dan keharmonian kerja kehidupan. Langkah ini merupakan antara inisiatif kerajaan madani yang mengutamakan tadbir urus berdaya tahan dan prihatin sejajar dengan nilai-nilai teras madani seperti kesejahteraan, ihsan dan kecekapan penyampaian perkhidmatan awam. Pelaksanaan dasar BDR perlu berpandukan kepada tata cara dan syarat yang telah digariskan dalam MyPPSM. Sidang Kemuncak ASEAN 2025 dijadual berlangsung di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur pada 26 dan 27 Mei ini. Malaysia selaku pengerusi ASEAN tahun ini akan menjadi tuan rumah bagi Sidang Kemuncak ASEAN ke-46 yang dijangka menghimpunkan sekitar 20,000 peserta termasuk ketua negara, perwakilan dan pegawai dari negara-negara anggota serta rakan dialog seperti China dan negara-negara teluk.